Assalamualaikum dan salam bola sepak buat semua. Tarikh 18 November 2025 di Stadium Nasional Bukit Jalil, tandakan kalender anda. Ini adalah hari perlawanan ke-5 kelayakan Piala Asia 2027 antara Malaysia dan Nepal. Ini bukan perlawanan yang biasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, di mana Harimau Melaya beraksi di bawah bayang-bayang skandal illegal terbesar yang pernah melanda kita. Kemenangan 2-0 kita ke atas Nepal pada Mac lalu kini diisytiharkan kotor. Kenapa? Kerana FIFA telah menjatuhkan hukuman. Tujuh pemain naturalisasi telah digantung 12 bulan kerana memalsukan dokumen keturunan. Ini bukan lagi isu teknikal, ini adalah aib negara. Dan perlawanan 18 November ini adalah medan perang untuk kita buktikan adakah kita mampu berdiri tanpa tujuh tonggak yang bermasalah ini. Mari kita bongkar semula isu kemenangan 2-0 di match day 1. Fakta yang menghancurkan. Penjaring gol pertama dalam kemenangan itu, Hector Alessandro Hevel Serrano, disahkan adalah salah seorang daripada 7 pemain yang didapati bersalah memasukkan dokumen keturunan. Kemenangan itu diwarnai penipuan. Dan inilah reaksi yang paling kita takuti. Nepal menggugat. Persatuan Bola Sepak Nepal ANFA telah mengambil langkah drastik dengan menghantar gugatan rasmi kepada FIFA. Tuntutan mereka, batalkan keputusan 2-0 itu. Kenapa pembatalan ini sangat kritikal? Jika FIFA meluluskan tuntutan ini, 3 mata penting kita akan hangus. Ini akan mengubah kedudukan kumpulan F secara drastik. Vietnam yang juga bertanding dalam kumpulan ini pasti sedang memperhatikan dengan teliti. Jika Malaysia kehilangan mata, Vietnam boleh mendahului kita dan merampas peluang utama kita untuk kelayakan Piala Asia. Soal jawab risiko. Apakah risiko jika kita seri atau kalah di match D5 ini? Jika kita gagal menang dan Nepal mendapat mata, ia bukan sahaja melemahkan hujah kita kepada FIFA, tetapi juga memberikan kelebihan moral kepada Nepal dan Vietnam dalam persaingan. Kita perlu menang besar di Bukit Jalil untuk membuktikan kepada FIFA bahawa kemenangan 2-0 yang lalu adalah tidak relevan kerana skuad kita yang sebenar lebih kuat. Pertarungan 18 November ini adalah medan jawapan. Nepal hadir bukan sekadar untuk bermain, tetapi untuk menghukum kita di padang dan secara tidak langsung menguatkan tuntutan undang-undang mereka kepada FIFA. Harimau Melaya kena menang dan kena menang dengan bersih. Kini Harimau Melaya terpaksa beraksi dengan skuad bersih. Tetapi apakah kesan taktikal kehilangan 7 pemain utama ini? Satu, skuad Nepal, marah versus fokus. Nepal akan datang ke perlawanan ini dengan motivasi yang meluap-luap. Mereka marah kerana berasa dicurangi. Mereka akan bermain dengan emosi balas dendam dan mungkin akan menggunakan pendekatan yang sangat agresif atau sebaliknya, bertahan mati-matian untuk mematahkan serangan kita. Fokus Kapten Malaysia adalah untuk mengawal emosi pasukannya dan tidak terperangkap dalam perangkap provokasi Nepal. Dua, strategi baru yang dipaksa. Ceklamowski kini perlu merombak strategi lama yang banyak bergantung kepada pemain naturalisasi. Perlawanan ini mungkin akan menampilkan corak permainan yang lebih fokus pada kepantasan sayap dan kekuatan fizikal pemain tempatan.
kita mungkin akan melihat pemain yang selama ini di bangku simpanan kini diberi peluang untuk membuktikan diri. Fokus utama, beban di bahu kapten. Di tengah kekacauan ini, semua mata tertumpu kepada kapten pasukan Malaysia. Beliau kini bukan sedakar pemimpin di atas padang, tetapi juga jurucakap pasukan yang perlu menenangkan pemain lain, mengekalkan fokus dan yang paling penting, menjadi otak kepada strategi di saat-saat genting. Peranan kapten adalah kunci untuk merungkai strategi balas dendam Nepal yang pasti akan bermain dengan penuh emosi. 3. Krisis kewangan dan moral FAM. Selain isu di padang, AFM juga diserang di luar padang. Denda FIFA bernilai 7 juta ringgit sangat melumpuhkan. Lebih memburukkan keadaan, 7 pemain yang digantung itu kini mengancam untuk menyaman balik FAM di Mahkamah Timbang Taras Sukan. Ini menunjukkan kestabilan institusi bola sepak kita sedang goyah. Tekanan mental ini pasti meresap masuk ke dalam kem pasukan. Match Day 5 ini adalah ujian paling kejam. Ia bukan sahaja tentang 11 pemain di padang, tetapi tentang kemampuan Harimau Melaya untuk berfungsi sebagai satu pasukan yang utuh di saat seluruh struktur mereka sedang runtuh di belakang tabir. Perlawanan Malaysia menentang Nepal pada 18 November ini adalah peluang terakhir untuk kita menjawab segala kritikan dan tuntutan. Spekulasi FIFA, keputusan FIFA mengenai tuntutan Nepal berkemungkinan besar akan dibuat selepas tamatnya pusingan kelayakan ini. Jadi keputusan di padang pada 18 November nanti akan menjadi hujah utama Malaysia di meja rundingan FIFA. Kemenangan besar akan menguatkan hujah kita. Maruah, jika Malaysia berjaya menang dengan skuad bersih ini, ia bukan sahaja memastikan kedudukan dalam kumpulan F, malah akan menutup mulut pengkritik dan membuktikan bahawa integriti kita masih ada. Adakah Harimau Melaya mampu mengaum dengan kekuatan murni tanpa bantuan dokumen palsu dan menghadapi takdir mereka? Jangan terlepas, inilah perlawanan paling penting dalam kelayakan Piala Asia 2027. Kapten Harimau Melaya kini sedang menggalas beban yang sangat berat. Beliau bukan sahaja perlu menyatukan skuad yang berpecah, tetapi juga mesti mencari jalan untuk mengatasi taktikal kejutan daripada Nepal. Soalan utama, apakah sebenarnya strategi utama yang akan dibawa oleh Nepal ke Bukit Jalil? Adakah mereka akan bermain secara defensif untuk mendapatkan seri atau mereka akan menyerang habis-habisan untuk membalas dendam? Klik video seterusnya sekarang. Dalam video kami yang akan datang, kami akan membongkar rancangan taktikal sebenar Nepal dan menganalisis bagaimana Kapten Malaysia akan merancang serangan balas yang perpas.